Nama saya Alif. Saya Zukrina. Okey, untuk pengalaman sepanjang tempah Dewan ni is actually bagi saya personally saya sukalah. Sebab okeylah secara jujurnya dah setahun lebih saya booking untuk Dewan ni. And then dimulakan dengan bayaran deposit standard lah. Tapi experience saya sepanjang ambil Dewan ni ada rehearsal, ada cari tengok baju, pilih kain, and yelah dia lain lah sebab saya rasa ini first time saya tengok macam ni. Sebab sebelum ni saya dengar daripada kawan-kawan saya pun biasanya mostly just Dewan saja. So for makanan memang superb, laksa memang on point, FM pun on point. Tapi baju memang tip top lah. And then makeup artist, saya tak silap saya Shazad, makeup memang mantap. So very recommended. Baju pun sangat cantik dengan recommendation daripada Abang Wan, tak silap kan? Abang Wan. Kita kena discuss sikit lah dengan FM kat sini, apa yang kita nak, apa yang sesuai, apa yang tidak, dia orang boleh recommendkan juga. And then setup kat sini pun sejuk, tak panas, tak berpeluh. So sesuai untuk pengantin. So and then memang cantik dan just nice. Memang everything was just nice. Yes, definitely. Saya dah cadangkan dah pun. Mua especially Shazad, itu saya memang boleh recommendkan habis-habisan. So very good lah. Nak kambing bakar lagi. Kambing bakar sedap. Laksa pun sedap. So of course selebihnya so far kita orang tak nampak apa-apa lagi. Hari ni memang sangat bersyukur dan everything was perfect. Everything was smooth according to the plan. Walaupun penat sikit. Bagi berapa? 12. 20. Memang kita orang recommend lah actually untuk ni jemput-jemput untuk orang lain pun masuk astana ni juga. Bye-bye.